Ni dia satu lagi menu yang saya suka untuk buat kudap-kudap petang. Tahu bergedil dengan sambal kicap. Selalu beli tak kena dengan tekak. Kurang rasa dia. Apa kata kita masak sendiri tahu bergedil dengan sambal kicap menggunakan produk Rasaku. Ya, mula-mula kita potong ataupun hiris dulu bawang besar nipis-nipis. Pakai sebiji cukup lah, jangan banyak sangat. Dan kemudian kita potong dadu-dadu kentang. Ikutlah, kalau nak buat banyak gunalah lebih sikit. Kita pakai dalam 4 ke 5 biji cukup lah, jangan banyak sangat. Sebab apa, kita nak masuk bahan lain pula kan. Ambil 2 tangkai cili merah, buang dari punya tangkai, kita belah 2 macam gitu. Dan kemudian kita buang biji dia. Biji dia kita tak nak. Dan kemudian kita hiris dia memanjang-manjang macam ni. Supaya kita senang kita nak cincang dia halus-halus macam gini. Nampak walaupun tak pakai pengisar, cantik rupa dia. Cili pun dah siap dicincang-cincang. Kita ambil lah tahu kerimpok ataupun tahu kering ni, kita belah untuk buat dia punya poket. Potong macam gitu, senang. Nanti kita koyak lubang sikit tu, koyak-koyak sikit, senang untuk kita sumbat inti bergedil tu nanti. Panaskan kuali, masukkan minyak kelapa Rasaku. Kita nak tumis bawang besar yang telah kita hiris nipis-nipis tadi. Kita tumis dia sampai betul-betul naik bau, dah cantik dah macam gitu. Masukkan daging kisar secukupnya lah. Nak untuk inti bergedil tu nanti. Lepas tu kita kacau sampai dia betul-betul keluar minyak ataupun keluar jus dia tu, ataupun betul-betul masak lah. Baru kita boleh angkat. Didihkan 1 periuk air dan kemudian masukkan 1 sudu garam. Kita nak rebus kentang yang telah kita potong tadi tu. Kalau nak cepat masak, kita kena tutup lah tudung periuk tu. Dia biar haba terperangkap dan tu cepat sikit kentang yang kita nak rebus itu masak. Nak tahu dia masak tak masak, senang saja cucuk-cucuk dengan garpu. Kalau dia dah lembut dah tu, dah boleh angkat dah. Tus air dia, kita nak pakai kentang saja. Dan kemudian masukkan dalam 1 mangkuk besar macam ni. Dan kita boleh lenyek-lenyekkan dia. Dah lenyek-lenyekkan tu sampai dia betul-betul halus lah. Aku pun heran lah, dia ni nak buat mashed potato ke, nak buat bergedil ni. Baik, dan kemudian kita boleh masukkan daging yang telah kita masak dengan bawang tu tadi. Masukkan cili yang telah kita cincang-cincang tadi tu. Nak sedap lagi, kita boleh tambah dengan bawang goreng, rangup-rangup, kriuk-kriuk. Part ni kena buat betul-betul. Kena kacau betul-betul sampai semua bahan sebati. Tak ada lah kentang duduk bawah, daging duduk atas lah ke tepi ke. Betul-betul kacau bagi dia elok, sebati elok. Kita boleh tambahkan dengan kicap masin Rasaku. Tambahkan sedikit serbuk lada hitam. Untuk menaikkan rasa-rasa bau kacang pada pedas pija-pija tu sikit. Dan kemudian kita boleh tambahkan sedikit krim kelapa Rasaku. Rasa yang ku rindu. Dah masukkan dah krim kelapa Rasaku tu, bolehlah kita kacau dia sampai betul-betul sebati. Sampai semua rasa tu ada dekat semua bahagian. Tak ada lah bahagian tepi tu kurang rasa, bahagian bawah tak rasa, tak kena. Kacau, jangan tak kacau. Kena rajin sikit lah. Dah siap dah inti bergedil, bolehlah sumbatkan ke dalam tahu kering pok ni. Itu dia. Yang ni aku malas sikit nak buat sebenarnya. Tak apa, kita sumbat sampai dia betul-betul habis. Tapi jangan banyak sangat sumbat. Nanti terburai pula masa kita goreng tu. Agak-agak cukup lah dalam tu. Sampai dia betul padat lah. Masukkan sebiji bawang merah ke dalam pengisar. Bawang putih pun kena letak juga. Dalam 5 ke 6 ulas. Dan cili padi agak-agak dalam 7 ke 8 tangkai. Jangan banyak sangat, nanti pedas. Dan kita kisar kering dia. Jangan letak air. Kita kena kisar kering. Sambal kicap ni kalau kita kisar kering, dia lagi sedap. Tu dia ada kisar kering elok dah macam tu. Kita ambil 1 mangkuk, tuangkan ke dalam mangkuk tu. Dan kemudian kita tambahkan kicap lemak manis Rasaku. Agak-agak lah sampai dia tenggelam tu. Dan kemudian kita kacau sampai dia sebati. Dan boleh tambahkan sedikit peran limau nipis untuk menaikkan rasa-rasa masam lah tu. Pedas ada, masam ada, manis ada, lemak ada. Sambal kicap pun dah siap. Dan sekarang ni kita nak goreng tahu bergedil kita. Teknik goreng ni lain sikit. Sebab apa? Kita nak celup dulu ke dalam telur. Dan kemudian kita letakkan sedikit tepung jagung ataupun kita gaul-gaulkan dalam tepung jagung tu. Sebab apa? Kita nak bagi dia rangup sikit. Teknik ni kena cuba. Setengah orang dia celup telur, lepas tu terus goreng. Yang ni kita celup telur dan masukkan ke dalam tepung jagung. Dan kemudian kita boleh goreng. Ni orang panggil dia melarat. Daripada pakai pengepit, terus pakai tangan. Masukkan minyak kelapa Rasaku untuk menggoreng. Dan kemudian kita panaskan minyak ni dengan suhu yang agak sederhana lah.
Jangan masuk banyak-banyak sangat. Kita test market dulu. Kita masuk sikit-sikit lah. Kalau masuk banyak nanti bergaduh pula dia dalam tu. Agak-agak je boleh goreng. Ni letak sampai 20 biji mana maunya. Agak-agak je kita goreng dia sampai dia betul-betul rangup. Kita dah boleh angkat dah. Teknik macam ni sangat bagus sebab apa? Tahu pun tak terserap minyak sangat. Ui, sediakan pinggan cantik macam gitu, kita boleh hidangkan lah. Letaklah ikut sesuka hati. Kalau dekat kedai dia selalu jual 6 ketul RM5. Ni ikutlah kalau kita nak letak 20 ketul RM5 pun tak apa sebab kita buat sendiri. Hidangkan dengan sambal kicap yang telah kita buat tadi tu. Taburkan sedikit daun bawang dan juga kita boleh tambahkan dengan sedikit bawang goreng. Wow, tengok pun tak boleh tahan. Memang sesuai untuk buat kudak-kudak petang, chill-chill lepak-lepak, makan tahu bergedil. Jangan tengok saja, kena cuba.